Let's say Kita lah ni rumah sekarang kereta. ulama bagi nasihat lah, sebab benda ni pun dah berlaku, memang jadi keperluan. Sebab kalau kita jenis yang mampu nak beli tunai, nak beli, contoh nak beli tanah cash kan, beli tanah buat rumah sendiri tak ada hal. Tapi kebanyakan orang sekarang susah, tak mampu. kais pagi makan pagi kan. Betul. Jadi ulama bagi tahu kalau nak beli rumah tu boleh, tapi kita akad dengan jumlah dengan total termasuk interest, berapa total jumlah pulangan yang kita kena bayar tu. Kira maksudnya kita beli dengan harga keseluruhan terus. Contoh loan 80,000, kalau bayar balik jadi 160. Kita akad yang 160 tu. Akad. Kita main helah. Ulama bagi tahu kita main helah. Sebab kita dah duduk dalam sistem kapitalis dan memang tak boleh buat apa. Okey. Tapi sementara ni buat masuk. Kira masa kita akad tu kita dah setujulah dengan harga dengan interest tu lah. Tapi kita tak consider dia sebagai interest. Tak consider sebab kita bayar harga total. Maknanya itulah harga yang kita pinjam. Kita akad total. Jangan yang harga yang kita aku tak ingat aku akad macam mana itu. Tak apa, lepas kalau tak tahu. Sumpah aku tak ingat. Tahu tu lagi bagus. Kalau tak lampukan lah, Amin. Kalau tahu tapi tak buat tu berat tu. Tuhan aku rasa banyak dia delete memori aku. Alhamdulillah. Aku banyak tak ingat. Serius aku banyak tak ingat. Alhamdulillah.